Ha? Sekalipun menangis berair mata darah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم serta menjaga adab-adab kita menuntut ilmu, insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan saya memberi ruang dengan seluar-luarnya kepada Ustaz Kazim untuk memberi besar yang Allah Ta'ala bagi. Syukur kepada Allah. Sebab itu saya cakap pada pagi ini tentang pengalaman saya. Kebetulan kita duduk di sebuah pondok. Pengalaman saya, bahawa ni ada satu pondok baru buka. Pondok baru buka. Jadi dia panggil saya, dia kata, "Ustaz bukan nak jemput ceramah, Ustaz datang ajak tengok." Saya pun pergilah tengok. Bila dah tengok jalan-jalan semua, dia kata, "Ustaz tak nampak apa-apa." Nampak apa? Ada kita pun tak tahu. Mungkin kau dia dah memang dia diri tegak lama style tu. Jadi kalau dia tegak lagi sekalipun, hak keluarga dia pun tak tahu dia mati. Sebab tu kebiasaan dia. Bukan boleh sama. Kita dengan Nabi tak sama orang lain. Sama mungkin daripada darah daging semua kita, tapi umur pun tak sama. Ustaz bila jumpa perawat, bila jumpa tok guru, boleh tengok tak siapa. Bukan nak buat apa, tak marah pun, nak tahu je, nak tahu je. Nak tahu je siapa yang buat. Nak tahu siapa yang buat. Dia mula-mula duk elok silap. Lepas tu bagi turun, yang tu lah buat. Tak ada pada tuan-tuan. Tak faham, tak faham tak anda. Dulu membalas sirahmu, pahit getih perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekarnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tamatnya hatimu menempuh dugaan. Kesabaran menjulang panji, kemenangan terukir namamu di dalam Al-Quran. Okey,